Mung ni nak biar khabar kata dia kata. Mung ni sebenarnya hamba dunia. Mung ni tak khabar. Mu tak sedar dirimu jadi hamba dunia. Selindung di sebalik nak cari makan. Pamu ayatlah cari makan tu wajib juga, Tuhan suruh juga. Memang aku suruh. Tapi masjid aku suruh mari tak ni. Aku suruh jemaah, minta jemaah. Bapa minta kata kita. Mulut kata cari makan yang aku suruh. Siapa dia nak peru anak bini kita? Siapa dia nak bayar estomong kata estomong kan? Demo kecek sedap ah. Aku je beri rezeki kamu. Berapa lama dah mu kerja tak muda sampai ketua? Dosa betul lagi. Biar khabar kata. Kalau aku nak ambil sebentar. Sebentar. Aku nak mari kakak apa-apa menggegel COVID-19 2 tahun. Huru-hara apa-apa. Pamu doa ya KKM lah, Maidam lah, apa. Mu tak nampak aku juga mari. Aku nak suruh memikir. Pasal kita tengok selapis. Pada sedekah pagi itu tak Allah Ta'ala ganda-gandakan berkatnya sebagai penanda terima kasih. Sepanjang hari mencari rezeki, mu menabung, tabung akhirat. Dalam kita azkar dengan tabung pitimu itulah meluaskan lagi lubang kubur. Siapa dia nak suruh lubang kubur dia luas, tengok atas sedekah. Kalau siap wah mana, 10 hian wah mana. Lumai ikhlas. Dia kalau ikhlas tak ada siap. Luah mana? Cepet tidak. Body gemuk. Duduk rumah kecil, pecah rumah. Ibarat tu. Rugi orang mari semaya subuh tak buat fikir. Tak memulakan kehidupan sebagai penanda kita syukur Tuhan bagi nikmat melimpah ruah kita. Pun bila pitih masuk ke tabung masjid, pitih kita diurus tadbir oleh pengurusan masjid yang hebat. Dia guna pitih kita tu untuk pengimarahan, untuk pengurusan, untuk infra, kemudian asas di masjid. Nah ya, Gabriel lagi. Orang tak pakai dah kipas ni. Dah ni ekong lah. Kipas ni hehe. Ada ekong. Dia tak apa sejuk lah mana. Kontrol lah, kontrol. Pasal dia upset dah. Bukan war ya, paru api. Masjid lah, tidak masjid ni. Pintu tu digunakan tu. Pun bila kita mati, kita diganti dengan panda. Mereka amal 5,000 panda. Kita kata dah, amal 3 ya. 2 lagi, bukan kalau 5 kan. Dah ya. Hak demo ni 3 tu modal, 2,000 tu untung. Pasal pitihmu tu pengurusan masjid guna untuk memakmurkan, menginfrakan apa ni, kemudian asas, pengurusan dan sebagainya. Tak sibuk tapi pitih masjid okey lah. Ya. Pemulakan dengan baca Quran. Masjid pada Pak Ahmad sekarang ni pembacaan kali yang ke-11 dah. 10 kali dah khatam. Tiap-tiap pagi lepas subuh, tiap-tiap pagi lepas subuh. Bayar kan berapa setahun lebih nak berhabis tu. Muka baca semuka sepagi. Cuma satu tak baca pasal ada kuliah subuh. Masjid ke Pambuk. Kali yang ke-11 dalam puasa baru ni khatam kali yang ke-10. Penuh. Orang kerja pun ada. Seorang engineer tu kerja di Kota Baru. Dia pakai uniform dia maya subuh. Tunggu. Sudah baca Quran pun dia pun lipat-lipat sifat. Dia imam baca makna berkata tu, dia baca start kata pun dia. Faham? Pasal dia nak memulakan kehidupan dengan kalam Allah, berkat kata. Kita celak mata pagi cari kedai.
Siapa tu lepas nak hai Kedah. Baik sungguh dia tu, tolong. Tolong pan. Tolong buka Kedah. Nah ya. Kawan tu. Siapa naik tali dulu. Orang klik belakang dia duduk situ. Betul kata mudah ya, kena cari dia, cari Kedah tu. Tutup dah Kedah tu, tutup pun ada. Mati dah tuai dia. Hak mati tu tuai Kedah dia dah. Kawan tu. Kira ambil. Lepas pada tu pun sudah molek naik tali apa begini gitu. Tak apa, tunggu lah. Dah kita ada komitmen. Sekolah buka tu je setengah. Piabat buka pukul 8. Swasta buka pukul 9. Selalu berdoa ayat tu. Paling terik sekali sampai nes setengah ya. Nes setengah ligah molek. Nes suku. Kita nak ayat jadual, kita nak jadi orang baik ni. Nak jadi orang baik. Tapi tak mudah. Celak mata pagi muterkan pergi cari makan. Dalam kitab Al-Mawa'isul Badi'ah menyebut, dia kata, Mung ni nak ayat biar khabar, kata dia kata. Mung ni sebenarnya hamba dunia. Mung ni tak khabar. Mu tak sedar dirimu jadi hamba dunia. Selindung di sebalik nak cari makan. Pemurayat lah cari makan. Tu pun wajib juga. Tuhan suruh juga. Memang aku suruh. Tapi masjid aku suruh mari tak ni. Aku suruh jemaah, minta jemaah. Bapa minta kata begitu. Mulut kata cari makan yang aku suruh. Siapa dia nak peru anak bini kita? Siapa dia nak bayar estomong kata estomongan? Demo kejek sedap ah. Aku je beri rezeki kamu. Berapa lama dah mu kerja tak muda sampai ketua. Dosa betul lagi. Biar khabar kata, kalau aku nak ambil sebentar. Sebentar. Aku nak mari kakak apa-apa menggegel COVID-19 2 tahun. Huru-hara apa-apa. Pamu doa ya KKM lah, Maidam lah, apa. Tak nampak aku je buat mari. Aku nak suruh memikir. Pasal aku tengok popok ni tak si mari masjid lajuk. Tak usah mari belakang. Tutup masjid. Sampai kita email pun jangan mari. Hamba tak email. Oh tak email pun kena ingat. Tak ingat. Kau lupa. KKM royak tu. Maidam suruh tutup, Maid suruh tutup. Ke masjid ni rumah aku. Masjid ni rumah aku. Itu asbab sahaja. Pasal popok pun tak semari terlajuk. Tak semari, tak semari lah tu. Tak semari lah. Siapa kau ibu rumah aku di kampung, kau jangan pergi. Ibu segala rumah aku kampung, jangan pergi. 2 tahun tak lewat haji. Jangan pergi. Bopokmu bukan pergi nak pergi haji, mu nak pergi selfie. Nak nunjuk mu buat kerja batu ni. Tu siapa dia? Dia berdoa depan kampung. Pas orang ambil gambar. Patutmu 250 konsentrasimu bila menghadap Kaabah. Meniti hai mata. Ni nak suka ilah. Ayat ambil ayat. Mana tengok? Oh ambil tengok habis walaupun sedih tu. Papung atas dalam geruk. Gua kata, oh pergi Mekah kakak ni. Kakak. Apa? Musmaya suruh ambil gambar. Pamu atas. Nak pergi menacur ke nak ibadat? Nak pergi menacur ke nak ibadat? Mu nak pergi main suka-suka ke dia? Jangan. Kalau kita fikir, bukan tadi hubungan sanak saudara anak-anak pun dikata lah nak video call tak apa. Tak perlu saya buat ke dia.
Nak surga dia apa dia maka? Kalau kita pakat-pakat fikir, mu ambil tengah mu berdoa, mu ambil tengah mu depan kampung, mu main-main je depan rumah aku. Malaikat aku sedang mengelilingi, sedang tawaf. Mu pergi suka-suka nak mencemar, menodai kesucian rumah aku. Jangan gila kau, saya kita kita. Jangan. Sia kau tua-tua hok rajin mari masjid. Terdetik di hati, tak ada satu dah lah mati dengan gini lah. Ayah haji besok cuma tak sedap semaya di rumah. Tak ada arwah. Apabila tak boleh ustaz boleh semaya Jumaat pula. Tahulah ya haji apa begini. Tak ada satu dah lah. Pas sudah tak semaya Jumaat kita ni ustaz. Ambo tak berani nak kata. Terdetik di hati dia nak yakwi satu suara yang cukup rasa sayu bila tak boleh mari masjid. Allah Ta'ala Maha mendengar. Siapkah hamba-hamba dia yang sudah hatinya tergantung di masjid? Langsung Allah Ta'ala pun builah mari 7 orang. Mari dah bui 7 orang. Duk napuk kau manusia semacam mu tak napuk kerja yang buta mata hatimu. Mu tak napuk ada. Budak nampak kau main dia suruh maik, suruh kekek, suruh gagal popok tu email pilih set dia lah. Tujuh orang, tujuh orang ke makannya dia lah ke tu. Pong 14 pula. Tak masuk kita, kita bukan geng dia. Ngalah kalau boleh semalian lah ke. Mengikut kapasiti masjid. Tak mari juga. Kalau tak pergi masjid semaya berapa renggai-renggai ada tu. Menguluh untuk kawin tu email juga dulu. Ekor pandai pada tu email tu. Sebab tak rajin pun semaya renggai-renggai gitu. Kau kawin dengar tak? Mesti tu email kata rapatkan soft, rapatkan soft, rapatkan soft. Ni kapal-kapal renggai pun kira ya kalau tak pergi. Kawin nanti rapat berkawin pergi. Mau berapa tak dia kok panas laju. Mu tak mikir kena ayat KKN ngomong dah dengar KKN royak tak selalu tak boleh dekat kena semaya renggai pasal virus. Mu ingat kau virus tengah mu semaya ke bila mu tubik pitu tular tu duduk kamu tu sikat duduk berangguk tu virus jakit tengah semaya ke. Mu tak ambil fikir langsung. Bapa jadi semaya renggai-renggai. Aku nak gambarkan sebenarnya hati dalam jemaah popok pecah. Dalam masjid ada 2 puak, 3 puak, 4 puak, berpuak-puak. Pas nak hidup mana masjid aku? Nak hidup kan? Aku nak tunjuk kamu ni dia benda. Hatimu pecah. Bukan soal virus. Virus pun metubik pintu tulur pakai selipar tu duduk ganggu tu. Pagi kat motosikal. Ada motosikal dia rendah so gitu. Tak ada pun. Kalau mau fikir kan, aku nak gambarkan hati-hati jemaah itu sudah berpecah. Bagaimana agama Islam, bagaimana masjid, bagaimana nak yakwi kombinasi orang Islam nak bersepadu. Puan-puan pun menjatuh antara satu sama lain. Berebut jawatan. Bukan mari masjid untuk cari redha Allah, mu nak mencari populariti, mu nak cari sahur. Tuan panggil sana.